3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dek, Maya. Buat apa? Adik nak beli kuih? Nak. Mari. Okey, adik nak kuih yang mana? Kuih yang mana? Kenapa abang tanya? Sebab abang nak tahulah dia nak kuih yang mana. Sebab tu abang tanya adik. Siapa kata? Tak, abang tanya adik. Adik nak kuih yang mana supaya abang tahu. Siapa panggil abang? Bukan adik yang panggil abang. Abang yang panggil adik. Kenapa abang panggil adik? Yelah sebab abang nak suruh adik beli kuih abang lah. Kenapa nak suruh saya beli kuih abang pula? Abang belilah sendiri. Kalau abang beli kuih abang, baik abang tak payah jual kuih. Manalah saya tahu abang jual kuih. Yang abang jual kuih tu kenapa? Aduh. Okey. Abang jual kuih apa? Okey. Abang ada kuih ketayap, abang ada lepak pisang, abang ada kari pap, abang ada kuih lapis. Adik nak yang mana? Okey, saya nak 2. Okey, adik nak yang mana satu? Kan tadi saya dah cakap. Mana dia ada cakap? Saya dah cakap. Saya nak 2. Abang dengar betul-betul. Saya dah cakap tadi saya nak 2. Apa benda yang 2? Abang baliklah. Mana ada abang jual abang balik? Adik saya cakap abang jual ke? Tadi adik cakap dia nak abang balik. Mana ada abang jual? Abang dia yang merepek. Abang yang suruh kita beli abang balik. Dah. Mi. Dia panggil kita, dia marah kita pula. Bongok.